Jalan mana yang kita ingin ambil? Kita nak ambil jalan hidayah, kita nak berubah menjadi lebih baik, ataupun kita nak ambil jalan kesesatan? Pilihlah. Kerana di sana kita tidak ada pilihan, kerana semua perkara telah ditetap oleh Allah. Alam barzakh telah ditetap oleh Allah bagaimana keadaannya. Padang mahsyar telah ditetap oleh Allah bagaimana keadaannya. Mizan, titian sirat, Allah dah tetap. Dan sayangnya Allah kepada kita, sebelum sampai ke alam barzakh, Allah telah memberi kita panduan. Apa perlu kita buat? Nabi telah beri panduan. Apa perlu kita buat? Sampai di mahsyar, begitu juga. Sampai di mizan, sampai di titian sirat. Maka kita hari ini kena membuat pilihan untuk kita mendapat tempat sebagai kekasih Allah di dalam liang lahat.